Rakyat Malaysia, Muhammad Faiq Zafran Muhammad Jailani dihukum penjara 4 tahun oleh Mahkamah Daerah Tuyamar pada Jumaat. Peguam dilantik keluarga tertuduh, Datuk Nur Svelena Muhammad Nur Nordin berkata, hukuman itu dikenakan untuk 3 pertuduhan dan akan berjalan serentak, bermula dari tarikh penahanannya pada 18 November 2025. Ia bermakna hukuman Faiq telah dikurangkan kepada 3 tahun dan 9 bulan. Kami akan failkan rayuan di Mahkamah Tinggi untuk proses seterusnya dan berharap berlaku keajaiban buatnya kerana terdapat peruntukan penangguhan hukuman di bawah Artikel 25 Kanun Keseksaan Jepun yang membolehkannya pulang ke Malaysia secara bersyarat. Kami berharap dia diberikan bon berkelakuan baik. Faiq telah ditipu kerana terlalu mempercayai rakannya, ujarnya ketika bersiaran langsung di TikTok selepas prosiding tersebut. Difahamkan, Nur Svelena dan Muhammad Jailani yang merupakan bapa Faiq melakukan perjalanan ke Tokyo untuk menghadiri perbicaraannya.